here. Breakfast. Hi, Morning. Breakfast pagi kita masak sekejap before kita start to travel. We going to plan to check out today. So for today's menu is red curry. So lepas dah siap masak, kita packing dan kita check out. As you can see, this Hibari guest house has provide you water, hot water. There is also cups and coffees. That's the kitchen just now. Microwave. And this is how you want to store your things, your food or your drinks inside the fridge. Instruction to use the microwave. The food storage area. The rubbish bin. Right. This is basically the kitchen. We have the television here. Basically, this is the rest area. So if you can see that you need to be quiet after 10 p.m. because people are sleeping. Have some magazines here. And then the maps around Sendai. If you need information, you can get it from here. There's also an English version. There's a map. I'm not sure we can take this or not. Sendai map. Information surrounding the place. If you're bored, you can get some comics, but of course it's in Japanese. You need to use the Google translation to read it. I recognize the bottom one. It's a Bleach comic. It's a spy family. Basically, this is the map surrounding of this Hibari guest house. There's a lot of shop, and then the nearby bus stop here and the train station. We are actually here, so just a bit of walk away up north and then go here. There's a lot of supermarkets nearby, and then there's an electronics store. Even there is an IKEA. If you head up front, there's an IKEA. So it's pretty convenient actually to basically rent a room here. Alright, let's go to Sendai. So over here they provide some food and rental bath towel, some bag, but you have to rent it. It's not really free. And then there's some locker here. Over there's blankets. And see how our room looks like. It's a bit messy, but it's okay. This is the twin bedroom. The bed is huge. And then there is the hanger. They provide the private sink for you to basically use hairdryer, maybe shave, and then you can brush your teeth here. Yep. And then in this room, here is the view. Basically, this is the view. If you're lucky, you can see Shinkansen will move across this. You can see that there is like a railway, Shinkansen will pass through here. I was told that because this is the winter time, right? So basically the mountain area, the ice is frozen. So
the river. There's supposed to be a river here, but during the summer, this area will full of water, and you can see more green grass. Very nice view from here. As you can see, this is the guests that have rented the room over here. This is us. A bit dark, I think, because there was using orange light, but it's okay. It's proof that we have come here. Okay, hari ni kita akan menuju ke Dyson. Kita menuju ke Dyson, tapi kita akan singgah Matsushima. Kita akan ambil footage drone dan melihat pemandangan yang cantik lah dekat situ. Itu antara specialty kawasan Sendai ni juga. So hari ni aku duduk di depan, tapi tugasnya sama je, cameraman, lead lead apa tour guide kita, cam driver. Kita punya chef kat dalam tengah cuci pinggan. Tunggu nanti dia masuk dalam kereta. Pintu tak tutup, patut sejuk. Mungkin dia orang pasal sangkar kot, tangkap oyster. Okey, kita ada satu fenomena baru berlaku Kita ada Gen Z kat belakang. Gen Z belakang kita ni tengah main Pokemon Go. Nak tangkap Pokemonnya rare dekat kawasan Jepun saja ada. Sebab semua terasa. Dah level berapa dah, Wang? Level 7 saja. Level 7 lah. Kau tunggu Arif Faiz. Mr. Wang akan potong korang. Semua terasa. Ni Chuson GPA. Tempat solat. Kita alhamdulillah berjaya solat di parking area lah. Kita berhenti tepi parking tadi, lepas tu kita solat dekat tepi kereta cari kiblat. Alhamdulillah. So kita boleh teruskan perjalanan kita. Ada lagi berapa lama lagi? Lebih kurang 2 jam lah. 1 jam lebih aja. 1 jam lebih lah. Alright. Ini ada. Oh, nampak macam kat totally kawasan lain. Oi, penuh salji. Oi, cantik. Oh. Cantik.
Okey, kita berhenti sekejap dekat service area nama Kinshuko. So inilah rupa kawasan rest area Kinshuko. Nampak tak tu, salji dah turun dekat kawasan sini. So ada banyak salji di tepi jalan. Jalan pun basah, so agak licin. Tengok salji tebal, woi. Salji tebal, woi. Ni ais ni, tengok. Ais tebal, ais tebal. Tapi lembut macam lembut lah. Lembut. Not so bad lah. Inilah namanya jakun. Kan. Dekat Malaysia tak ada salji. Kinshuko. Okey, kita nak cuba Tuli Coffee. Kalau ikutkan halal app Japan, yang ni adalah halal So kita cuba sedap ke tak sedap. Panas tau. Bismillah. Bau sedap. Bila dia kata, mana tadi dia cakap, ada dalam bahasa Jepun rasanya, tak tahu, tak sure kat mana dia tulis, tapi tadi ada translate. Memang dia kata sugar free. Memang sugar free, tak rasa gula langsung. Bagus lah. Kurang sikit gula dalam badan ni. Okey. Kita nak visit book off dekat kawasan Yokote. Cari apa lagi, Wong? Tengoklah apa yang ada. Barang sini okey lah, murah, boleh lah. Kalau you nak beli baju sejuk ke, sok ke, semua murah-murah. Alright. Tu dia, seorang lagi dah kena racun. Bakal beli untuk anak dia. Gundam second hand. $6,500. Macam murah. Ini ada banyak segmen buku, CD, Blu-ray, DVD. Tapi buku-buku yang bahasa Jepun lah. Yup, bahasa Jepun. Harga donkey. Tu apa tadi tu? Bag? Bag, Lucky bag. Lihat donkey sini jual baju, guys. Calvin Klein punya brand.
Ada wool kat dalam. Harga berapa aku tak tahu. Nostres sweater. Harga 11,000 yen. Lepas tax 12,000. At Coleman 11,000, 12,980 yen. Dalam 300, dekat 300 juga ah. Ni Adidas punya bag 9,800, 200 lebih. Baju-baju thermal armor 7 degree C boleh tahan. Luggage, kosmetik, jam-jam G-Shock. Harga bawah 250, ada yang atas 250. Earphone, headphone, bag Kuromi. Siapa minat Kuromi? Ni i10. Masih tak jumpa lagi halal segmen dekat Donki ni. Okey, kita dekat Misato Lodging Facility Interact Wakwatsu. Inilah rupa dia kawasan ni. Hari ni macam tak ramai orang, maybe because of ramai orang cuti balik kampung masing-masing. So tak adalah holiday tidur hotel. Apa yang hospital? Sign dia tulis hospital. Bukan kot, kalau depan ni lain. Ini lain. Ini dia hospital. I think tu mungkin beberapa kilometer lagi kot. Mungkin lah. Inilah rupa keadaan kawasan sini. Nanti kita tengok, kita check in. Boleh check in tak? Laundry je lah. Kita tengok ada tak laundry belah sebelah. Atau kita boleh balik sini buat laundry lah. Beli dia punya tu sabun-sabun. Saya tak tahu lah pakai yang mati using, mati function. Oh, okey lah. Okey, kita dah check in dekat bilik nama tempat building ataupun lodge lah, lodge, community lodge. Dia panggil Misato Town Community Lodge. Ini rupa bilik yang kita dapat. Futon ada 3 biji. So nampaknya kawan kita pun macam terpaksa bersabarlah dengan apa, nanti ada persembahan apa orkestra pada waktu malam. Tapi kalau bersih sangat, saya akan masukkan something in the hood. Itu kau central. Dengan beer. Aish, jangan. Wah. Weh, tak boleh. Haram. Ni bantal, dia ada extra tatami kat dekat dalam. Ada bilik air, Kamaro tengah guna. Tempat gantung kot, baju. Ni bag. Aku rasa bag kita boleh tak atas ni kot. Tadi sini tempat tak tos ni. Tak tahan kan? Tahan buat berat. Pintu tu banyak alih, kita boleh tak back kat sini. Ini dia bagi tower. Ada jug kettle, cawan. Ini toilet dia. Ada shower sendiri. Basically ada private toilet lah. So tak perlu risau. It's not a shared toilet. Community lodge. Dia bukan macam hostel. Dia actually bilik lah. Bilik untuk private jugalah. So ini Misato Town Community Lodge. Disusun bilik macam ni. Ini public microwave. Ada wifi. Ada wifi. Oh, water. Ada green tea, I think coffee, hot water, cotton bud, toothbrush, razor. Boleh ambil.
And then dia ada laundry. Laundry ni kita kena check out ada tak dia punya dryer. At least kita tak perlu keluar kalau ada dryer. Uish, cantik, bersih gila. Ni, so ini washing machine ke ataupun dia multifunction? Dia ada multifunction. Ada multifunction. Maksudnya dia boleh dryer sekali. So, Amam lah 3 satu orang satu. so that means kita tak perlu Cari tempat lain. tapi soap dia bagi ke soap? Soap kena beli lah. Tak ada. Aku rasa soap kita minta kat staff kot. Kena beli tu. Atau belilah. So ini ada multifunction washing machine dengan dryer. So harga lebih kurang berapa tadi? 17,000 yen 17,000 yen. Got lotion untuk 3 orang, not so bad lah. Tutup lampu macam jangan lupa. Ni asrama. Oh, asrama student lah. So basically Asrama ni trainer tak mesti student. so basically kalau ada buat event apa-apa, dia ada bilik terus untuk sewa lah. Ini macam PLC lah. Dia something like PLC. Ada nampak gambar apa orang buat sampah. Laundry punya. Ini apa nama tempat jual makanan serba sedikit. Mi segera, biscuits, chocolates, and then apa ni, biskut-biskut, some souvenirs. Ni I tak tahu, mungkin beer ke, tak sure. Ni gathering area, ada TV. Oh, ada baju apa ni? Ni daripada Thailand. Mungkin ada geng-geng sukan Thailand datang sini buat aktiviti event. Alright, gathering area. Dia ada multi-purpose room. Dining room pun ada dekat situ, tapi gelap lah, tak nak pergi lah. Dan ada vending machine. Ada vending machine. Bosan-bosan nak air apa boleh beli, tapi make sure check dulu halal ataupun tak. Dia punya Buat laundry. buat kat laundry kat luar. Oh, tak function Makan. Oh, cari makan sekali. Okay, kita berada sekarang di Aeon Point Laundry. Kita ingin mencuci baju dekat sini. Dekat sini ada dryer and also ada washing machine lah. Sabun pun di provide sekali kat dalam. Ni kawan kita tengah cuci baju. Ni first round. So nanti kita baca lah apa macam mana the steps nak cuci baju and dry baju. Dengan Ni dah berapa? RM1. kau tak pakai kan? Ini kan betul je. Kira. Oh, ada satu tu 300. Terus tak dia? Ya. Dia tak ada pilih apa-apa, tak ada? Ada. Okay, jom. Oh, macam tu je. Maksudnya ingat kan kena pilih apa, panas ke, sejuk ke. Masukkan apa, pilih dia punya berat berapa. Masuk dia punya amount, apa nama, coin dia tu. Tapi first thing kena make sure dia lock lah. Japan Yokote. Nanti Abdullah jadikan snowman. Ni Billy. Ni dia. Samurai. Solar. Ayam raptors mana? Itu tak ada dalam sini.